Itu paling penting kan kalau kau beli kapet. Kalau kau beli kapet susah nak bersih, baik tak beli kapet. Okay, kau beli pasir je. Assalamualaikum and hi guys. So hari ni another review. Aku beli something yang ada dekat sini. Apakah dia? Ini adalah kapet. Aku beli online kapet, bayangkan. So aku boleh bagi kat korang, aku tunjuk kat korang. Baik tak baik beli daripada online ni, okay? So tak payah susah nak pergi apa sana sini. Tengok design, pilih design, pilih saja. So aku beli yang ini adalah kapet Dubai, okay? Kapet Dubai ni dia lebih kurang macam Turki sikit, tapi Turki dia lebih tebal. So Dubai dia kurang tebal sikit, tapi design dia okay. So, alright, ini murah-murah je guys. Kalau korang berminat, korang boleh terus tekan link ataupun tekan beg kuning yang ada kat bawah ni, ataupun korang beli je. Ada link aku bagi tu, mana nampak link daripada aku, beli. Jangan beli tekan link orang lain. Okay? Okay? So, inilah dia kapet yang aku beli online. Right? Besar guys. Serius. Harga tak sampai 1,000 lah. Orang biasa kapet sampai 1,000 kan. Nampak guys? Macam tu. Tu design dia. Okay? Okay tak guys? Okay lah ni. Dubai, ini style Dubai, style Dubai punya kapet. So kapet macam ni, okay, kapet yang macam ni dia berbeza dengan kapet yang ni. Kapet yang aku beli yang ni, ini kapet Turki. So kapet Turki dia agak mahal sikit, pricey sikit, sebab dia ada 800,000 jahitan. So benang dia banyak lah, so banyak 800,000. Sebab tu dia tebal sikit, jadi susah sikit nak maintenance dia. Tapi kalau yang ni, dia senang sikit, tengok, lembut guys, lembut. Ni bukan keras, maksudnya kau duduk atas lantai macam rasa duduk atas lantai. Tak, memang kau akan rasa duduk atas kapet. Okay, so dia sangat lembut, serius. Senang untuk dibersihkan. Itu paling penting kan kalau kau beli kapet. Kalau kau beli kapet susah nak bersih, baik tak beli kapet. Okay, kau beli pasir je. Okay, so inilah dia. Besar kan? Harga tak sampai 1,000, puas hati. Okay, boleh duduk, ramai-ramai orang duduk sini. Alright, Assalamualaikum. Kalau berminat terus beli. Alright.